off-road geli-geli sikit ni. Dah lama tak off-road. Kita main off-road geli-geli sikit. Cik Man nak ride, nak cari lempeng RM1. Jadi kedai tu terletak di Jalan Kapal. Jadi sekarang ni 8.54 pagi. Cuaca hari ni alhamdulillah, hari Ahad hari ni. Semalam hujan tak berhenti, dan hari ni alhamdulillah. Jadi petang lah kemungkinan hujan. Jadi nak ride jauh-jauh pun takut sebab kita tak tahu kawasan mana yang banjir. Jadi kita panas-panas ke enjin lah. Okey, sebelah ni teh Halia Pak Sani. Jadi kalau nak ride minum Halia Pak Sani ni pun sedap juga. Dia dekat dengan stadium istana ni, Jalan Kota Raja. Okey, jom kita menghala ke lempeng RM1 Jalan Kapal. Hari Ahad memang tak ramai orang lah. Okey, ini namanya Little India yang kita lalu ni. Memang terkenal lah dari dulu. Kalau di Bali sini memang top lah dia orang cari baju Little India. Itulah dulu yang lama. Ni bomber ni pun bangunan lama lah. Masih kekalkan bangunan lama. 1890 hanya bangunan ni. Ni bomber tu. Bangunan lama dijadikan balai bomber. Ke dulu Great Wall bangunan Pasaraya Great Wall, dan ada bus stop di bawah tu, tapi musnah kerana kebakaran. Jadi dah tinggal kenangan je lah. Okey, ni Masjid Kelang, Masjid Baru Kelang. Dan sebelah kiri Cik Man ni Pasar Java. Ini pun 100% Bumiputera Melayu yang niaga. Jalan Kapal Kelang Kapal. Jadi destinasi kita nak tuju ni tak berapa jauh lagi lah. Pagi ni kereta sini agak memang banyak sikit lah. Jalan Kelang Kapal sebab dia orang nak masuk ke highway. Jadi kena berhati-hati memandu di kawasan yang sibuk dengan kenderaan. Destinasi, jadi ini Jalan Kapal. Jadi kalau orang nampak masjid ni, depan ni ada masjid, orang masuk ke sebelah kiri. Okey, masjid ni. Ni masjid ni. Jadi kau masuk sebelah kiri, dan ini jalan kereta api lama nama dia. Kedai tu depan tu je. Okey, jalan kereta api lama. Okey, kita dah sampai ke destinasi. Kita cari parking dulu.
Ini ramai, ini ramai orang. Roti bakar satu set, lempeng kelapa satu. Makan ke pukul? Makan. Meja? Okey. Minum teh tarik. Minum teh tarik meja ni kah? Ya saya. Tak. 6 lebih. Okey, ini lempeng kelapa sampai pecah kari. Satu set roti bakar dengan teh tarik lah. Jadi kita pertama hari ini lempeng kelapa cecah kari. Okey, nanti makan satu set dah habis. Dan ni kita perkena lempeng kelapa cecah kari. Okey, perut pun dah kenyang. Jadi jom kita ride panaskan enjin pula. Kita masuk dalam perjalanan. Ya, kalau kita tengok map sini ya, ni jalan kereta api lama jalan. Dan yang ini jalan besar lah sebelah ni. Okey,
Jalan besar tu je banyak traffic light jadi mengganggu perjalanan dan juga banyak kereta. Jadi kita ikut jalan kampung ni, kita dapat pemandangan yang seindah gini lah. Itu pasal Cik Man suka jalan-jalan kampung ni. Kedai makan kedai-kedai runcit, kedai makan. Ini dah dekat dengan area Sementer ni. Dia banyak kedai-kedai makan, jadi lapar memang tak ada masalah lah. Memang mudah dan senang jumpa kedai makan area sini. Jalan Kapak, jalan Sementer. Tapi ikut jalan dalam, jalan Kereta Api Lama. Ini dah sampai di Kapar, Pekan Kapar. Sebelah ni Pekan Kapar. Okey, ini dah jalan Kereta Api Lama tadi. Dah masuk ikut. Oi, anjing. Ikut belakang lah. Itu nampak Pekan Kapar. Memang kalau keluar memang jalan tu jam. Jadi kalau sini memang tenang dan nyaman di sini kita nampak dah Pekan Kapar di belakang. Okay, sekarang ni kita nak ke mana? Pantai Remis. Okay. Petang-petang sini hujan, jadi pernah kenyang, kena lempeng tadi dengan roti bakar. Jadi kita ini ride geli-geli je lah, geli-geli je. Panas-panas ke enjin, lama motor pun tak jalan. Waktu cuaca. Jadi kita akan masuk ke Pantai Remis. Kita pusing-pusing sekejap Pantai Remis. Okay, kita masuk. Hari ni mungkin ramai pagi ni. Pagi tak ramai orang ni. Kita pusing-pusing je dah tengok apa yang ada di Pantai Remis. Okay, makanan banyak jual pagi-pagi ni. Ramai okey lah tepi ni. Air masih surut lagi, jadi cantik lah untuk pakai lah. Okay, ada Citam.
Dia orang tu cari kepah sini pantai ni memang banyak kepah. Jadi aktiviti dia orang ni hari hari Minggu hari ni dia orang cari kepah. Orang banyak sini kepah. Kita right sampai depan lagi. Sini pula mancing dia orang. Kita off-road geli-geli sikit ni. Dah lama tak off-road. Kita main off-road geli-geli sikit. Okey, sekarang ni kita kena ke Bukit Melawati. Kita naik motor, naik atas cuba. Tuan buka lah, kita cuba naik. Hari ni kita free. Kita cuba naik ke Bukit Melawati. Tak jauh dia kurang dalam 5 atau 10 km dari sini. Dah nak hampir ke Kuala Selangor. Cuaca pun atas pun dah lain macam dah tebal lawan. Petang biasanya hujan. Diramalkan sampai 12 hari bulan 20 bulan 12 saja. Jadi petang-petang kita tak boleh ride lah. Jadi kita layan pagi. Itu pun tak jauh kita main dekat Selangor je lah kita layan. Okay, inilah Kuala Selangor dekat ni. Target kita Bukit Melati tak jauh daripada ni. Dah hampir. Bukit Melawati. Jadi dengan izinnya nanti kalau kita boleh naik motor, kita naik kan. Selama ni Cik Man pernah naik lah, tapi jalan kaki. Naik motor tak pernah lagi. Boleh tak boleh naik atas ni? Tak boleh naik pun. Tutup.
Pengut kuasa memang tak boleh naik lah. Jadi hajat nak naik motor atas, tapi tak boleh buat. Kita pusing. Tengok kereta masuk. Sabtu Ahad tak boleh naik motor. Hari biasa boleh naik motor lah. Kalau nak naik, kena naik tram. Jadi mungkin kita datang hari biasa. Okey, sampai sini je Cik Mon punya kali ni. Jangan lupa like, subscribe dan share. Sayang tak boleh naik Bukit Melawati. Ni ada pekan Bukit Melawati. Mana jalan kita ni? Oh ya, ada monyet. Ada baby dia. Dia ada baby dia tu. RM1 dia. Tapi dia buka sebelah petang. Tu dia punya gerai dia. Itu setiap petang pukul 3 sampai pukul 7 kalau tengok dia punya TikTok.